Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah kita tak buat video deh. Masa dekat 2 minggu dah lah video ni. Kita review pasal GVD tu. Dari masa 2 minggu ni kawan ada belilah sedikit sebanyak. Secret untuk apa? Kecil usaha GVD ko, GV ko, gapo untuk transformer lah. Okay. Jadi seperti yang apa? Kita maklum lah. Kawin hanya kopo GVD, GV dan Galaxy version apa lagi ni? Shining lah. Galaxy version Shining Okay, 3 kau tu lah. Dah kawin tak kopo lah. Mungkin pah ni kawin nak jual 3 butir ni. Dah GVD Shining ni. Sebab ada bateri kot. Sama kopo 3 lah ni. GVD GV. Dua ya. Okey. Yang pertama kita pergi ke rasa kawin review dah untuk GVD Cosonet ni. Di kotak dia lagi ni. Dia ada 2 lah. Secret dia deh. Optimus Primo dengan apa dah lagi? BW Megatron T-Rex lah. Okey, orang ni kau boleh secret ni lah. Secret apa Optimus Primo lah. Okay. Seterusnya kau cari. Jumpa lah apa? Hak biasa Megatron. Hak biasa dia pun bijak. Okey ni dah. Okey. Bijak. Ni kau ambil daripada dinosaur lah, dinosaur flame dinosaur tu letak sini. Okey, ni hak biasa kau boleh dua. Jadi kau letak di nak cari lagi lagi 3 kau ni. Supaya kau boleh fling. Tengok dulu lah. Dok ada ni ya. Tengoklah keadaan ni. Ni hak biasa deh. Untuk Megatron GVD secret biasa lah. Okey, hak fling ni kau tambah hak dinosaur tu. Boleh dinosaur. Okey, seterusnya ni GVD Optimus Primo secret biasa lah. Simple je. Kalau apa ni kalau ni dia apa ada 2 kepala. Kedai gitu. Okey. Ya, begini. Bijak kau ni. Lepas tu seterusnya Sekejap kau nak setting kau tu dulu dah. Ambil dulu. Okey, ni hak secret untuk apa? Galaxy version Defender GVD untuk Megatron lah. Dia bezel tak banyak. Ada hijau situ. Ada hijau tak kepala. Ada juga ada hijau kepala tak. Bezel mana lagi? Tak banyak sini ya. Situ ya. Bahawa lain serupa ya. Okey. Okey, warna pun serupa lah. Lepas tu gun ni dia patut gini. Dia bukan hot ni fling ni Okey, fling ni. Cabut ni. Okey. Ya. Cabut ni. Efek yang ni. Macam mana? Efek dia biasa ya. Tu gitu. Tu gini sebenarnya. Ya.
Begini sebenarnya bikin. Oh ni daripada dinosaur dia lah. Ada. Oh, dah atas tu malah nak tunjuk. Tapi kau boleh letak sini nampak video sikit. Ambil daripada dinosaur tak situ. Tapi asal kotak dia lah gitu lah. Gitu ya. Benda dia ni. Terus dia ada baru gitu. Lepas tu dinosaur pacuk gitu. Lepas tu dia ada bezel. Sini lah sikit. Lain serupa ya. Lepas tu ada lambe sini sikit. Ada bezel cat sini sikit. Wah tu lah lebih kurang ya rasanya. Dia gini lah original sebenarnya. Link tu kau boleh tambah untuk apa? Upgrade dia lah sikit. Gitu. Ya. Balik. Gitu. Ni dah. Ni. Kita cabut link tu. Buat dinosaur ni video sikit. Gitu. Boleh di apa? Di hok secret biasa ni. Tu dia. Nampak video sikit. Dah. Betul lah. Okey, kawan ada juga beli apa? GV09 lah untuk terbaru. Secret dia hok ni ya. Megatron. Bagi kawan hok ni tak berapa, cuma kawan minatnya Megatron biasa. Lepas tu Jetfire ke? Jetfire lah. Lepas tu dinosaur ni. Lepas tu hak ni lah. Body Unicron. Okey, atas tu body Unicron lah. Nanti kau ambil sekejap dah. Okey. Jatuh. Body Unicron. Ingat nak habis ni. Awak dalam satu video lah, mudah malah nak buat video berlainan lah. Lepas ni kahwin nak buat apa? Nak buat go tu pula. Nak buat way pula lah dalam video kahwin. Dalam trik blocking berkali dah. 2 kali dah blocking. Okey, kita pergi pada Jetfire lah dulu dah. Okey, Jetfire lagi ni. Betul lah kawan pun ada Jetfire tu kecil tu. Secret. Okey. Kita ada pula ni video. Kawan nak Jetfire. Alternate kawan ada biasa kawan ada. Nanti boleh buat go tu lah, boleh buat apa belakang-belakang dia. Okey. Jetfire lagi ni. Balik kawan nak Jetfire. Okey, berat dia rasa 78 lebih kurang lah. Megatron biasa, kumpul boleh ingat Megatron apa? Megatron secret dah. Okey. Semua berat dia 78. Hok ni berat sekali. Kalau nak cari hok ni berat sekali. Antara hok berat sekali ni ya. Nombor 2 berat hok ni. Unicron body. Oh ni buat sekali. Lain kau tak jari dah malah. Okey, tengokkan ni dah dinosaur. Ekor dia gitu. Mulut belingang. Atas lagi bijak ni. Buku jap. Buku orang ni. Ada. Mana tu? Ada perut dia ada. Dia ada bergapo Jetfire. Allahu a'lam lah, tak tahu apa. Dinosaur ni. Itu kawan nak cari jugalah dinosaur ni. Ada cakap gitu. Sekejap, aku buka balik. Jangan sikit. Ini tutup. Nah, gitu deh, ya. Tu body Unicron lah. Unicron tu patut dalam ni tanduk dia ni. Dia patut dal dia. Dal dia. Patut jenis gitu.
Dia transparent pula. Ada duit kau beli transparent pula lah. Rasa kau tak beli belakang kot untuk GB 09 tak menarik mana. GB 08 menarik bagi kau ya. Waktu paling menarik dengan GB 07. Menarik belakang tu dua-dua tu. Bagi kau lah. Okey. Secret dia hok ni bagi kau belakang dah. Jatuh. Bobak. Ya, secret. Jatuh. Licin. Sini ya. Beruk. Okey. Tengok secret dia pula lah. Secret dia lagu ni. Okey. Translucent orang panggil lah. Translucent sebelah. Lepas metal damage belah. Okey. Boleh lah. Tak tahulah kuasa 10 lagu mana. Metok pulak go tu lah. Apa? Megatron. OP tu. Metok apa? Ini patut lain lah pulak secret Jet Fire ke apa. Ataupun apa? Optimus Primo ke apa ni video kot tu. Gitu. Main Megatron. OP Megatron Optimus Prime. Boring dah kawan. Okey. Itulah barang. Okey, sekian sajalah kau review untuk hari ni. Okey, lain kali kau upload pula lah video berkenaan Hot Wheels ko Loki ko apa. So lagi kau minat ada minat lah ni. Boboiboy. Boboiboy banyak. Bagi boboiboy tu kau tak review lagi tu. Tu. Banyak dah. Nanti kau review tengok ada lah. Banyak kau yang betul sibuk nak review ya bagiannya. Okeylah. Tu atas muk kau Kalau seminggu sekali kau buat kau. 2 minggu sekali kau. Boleh sekali pun boleh jadi atas muk. Bukan kata benda ni untuk batal atau benda ni untuk apa? Memori lah. Esok kau jual belakang ni hobi kau ni kan. Boleh kau tengok semula. Dok gitu. Okey, ini Jumaat nak pergi Jumaat dah lah kahwin ni. Pukul 12.45 dah ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Bye bye. Mula pula dah.